الله تعالى وبركاته. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح وأزواجه وذريته وأهل بيته، لروح وليدي محمد صلى الله عليه وسلم ولمشايخنا، وثم إلى إمام المهاجر الله مع مسعود بن الصحابة المقدم محمد بن علي معه، خصوصا إلى روح العلم العلامة الإمام أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عطية الإسكندري، والشيخ علم علامة عبد الملك بن عبد الله بن عبد القهار وصيف رهين أن الله يعين رجاءته في الجميع كسم صوبا ويحفظنا بجمع ويعين عليهم بركاته وأسرا ونفحاته في الدنيا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بالكتاب والسنة الرسول ابتغاء وجه الله مرضاه وقرب ثوابه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أول وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tersambung pengajian kitab hikam untuk ulama ni pada muka surat 3 baris yang kedua daripada atas ke bawah. Wa qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa bi'ulumina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Ketahui olehmu, ai fa'lan, ketahui olehmu orang yang nak menuju pada Allah Subhanahu wa taala, ai salik, orang yang nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Gapo yang kena tahu bagi orang yang sungguh nak temu Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang nampak sungguh gapo jalan yang Tuhan nak buat dia, bahawasanya adab kepada orang yang ahli tarik. Apa maksud adab? Adab ni kerja buat yang Tuhan kena, sesuatu pekerjaan yang Tuhan kena, yang Tuhan suka. Adab ni akhlak. Kita mengaji ada adab, ada akhlak. Kita di rumah orang ada adab, ada akhlak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Begitu juga kita dengan Tuhan ada adab, ada akhlak. Adab kita berdoa, adab kita semaya. Dan semua adab-adab akhlak-akhlak tu nak wi gapo? Nak wi biar Tuhan ni kena kita. Nak wi biar Tuhan ni suka hati kita. Bukan setakat kita ni lepas bab syariat je. Bukan setakat ibadat kita ni hanya setakat sahaja. Tapi kita nak ibadat kita tu Tuhan kena sangat-sangat kita buat lagu tu. Sebab itulah kita kena ada amalan sunat. Kita buat amalan wajib ni Tuhan kena dah suka, dah redha dah. Tapi Tuhan ni amat-amat kena sekiranya kita tambah pula amalan kita dengan amalan-amalan sunat. Tambah lagi zikir-zikir kita lepas sembahyang. Zikir lepas sembahyang logat setara mana pun
Dia habis sub sampai subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Kalau kita tak ada nak buat sekali dengan tu email sekalipun, buat sendiri. Itu email lambat weh, zikir subhanallah, 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 lambat weh. Kita logat, kita ada kerja, zikir sendiri. Subhanallah, 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 subhanallah. Setak lah. Kalau kita ada kerja lah, kalau kita logat. Kalau kita tak logat, zikir sekali dengan tu email. Kalau kita logat, ada kerja kita, zikir sendiri. Subhanallah, 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 subhanallah. Setak lah tu. Ada Allah sebab tu email ni dia ra'i belakang, ra'i ada orang tua, ada orang tak sedar. Tu email tu dia buat siapa tengah. Cuma ahli kita buat lagu tu lah. Tapi hak paling comel agak zikir sekali dengan tu email. Sebab apa? Hak paling comel zikir sekali dengan tu email. Sebab kalau kita berzikir seorang, pahala boleh seorang kita, tak ada pahala jemaah kita. Yang kedua, kalau kita berzikir seorang, kita suruh dulu, turun masjid dulu. Bila kita turun masjid awal, tak saling orang. Kalau kita saling pun sariki kanan kita je. Tapi kalau kita berzikir sekali dengan email, berdoa sekali dengan email, labo untung besar lagi. Untung lagi mana? Kita akan saling banyak orang. Nabi kata sekiranya musalih saling dengan orang ni gugur dosa. Betul bila kita saling ni di masjid, kita kena saling sebanyak mungkin, seramai mungkin orang. Kalau kita ditarik di Yamin, dia beratur belakang. Biasanya saling dengan Sayyidi Habib Umar ni 2 kali. Kalau Sayyidi Habib Umar ada subuh sekali, asar sekali. Berkata jujur saling so boleh katakan dalam masjid itu saling belakang. Salah belakang, salah asal pula salah belakang. Bapa salah belakang tu sebab semakin ramai kita salah dengan orang, semakin gugur dosa kita. So yang kedua, bila kita salah dengan orang, Allah Subhanahu jadi berkat-berkat orang tu, barakah-barakah orang tu kena kita juga. Tu salah tu. Allahumma salli wa sallim ala sallam. Jadi adab tu panggil adab kita. Bahawasanya adab kepada orang yang ahli tarik. Apa maksud ahli tarik? Orang yang ahli tarik. Ahli at-tarik, orang yang at-tarik, orang yang berjalan, orang yang sedang berjalan menuju pada Tuhan. Ahli tarik. Tarik tu bahasa Arab. Tarik ni jalan. Kita nak pergi Kota Baru, ada jalan dia. Kalau kita tak ikut jalan dia, kecil mudah-mudahan tak siapa Kota Baru tu. Dia pergi ke mana Tahu lagi Kota Baru, lepas tu tak tahu jemus ni Kota Opak, tak siapa Kota Baru. Apa dia pergi Kota Opak ni Kota Baru tak kau ni. Kita kata pasti dia siapa lah Kota Baru. Jadi kita ni nak ngadak Tuhan. Dan kita ni nak temu Tuhan, dia jalan kita tu betul. Betul dari segi syariat, betul dari segi akidahnya, betul dari segi ma'rifatnya, tasawufnya dia comel. Akidah dia betul. Akidah kita akidah ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah wal maturidiyah. Jangan sebut ahli sunnah wal jamaah saja. Sebab Allah ni ramai orang mengaku ahli sunnah, perkampungan sunnah, ikut sunnah. Ramai duk tepek habis. Duk tepek ahli sunnah lah, tepek atau tepek ni, tepek saja. Bagi bukan jalan yang betul. Jadi kita kena tahu ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah wal maturidiyah. Hak tu baru kena. Yang dibawa oleh, yang disusun oleh sampai asy'ariyah Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Maturidiyah, maaf, Abu Hasan Al-Ash'ari. Bila sebut asy'ariyah yang disusun oleh Abu Hasan
Al-Asy'ari. Bila sebut Al-Maturidiyah, yang disusun juga, yang dicomel juga oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi dua orang ni, jadi Imam Abu Hasan Asy'ari lah yang menyusun, yang duduk tengok Imam Abu Hasan Asy'ari ni, dia hidup di hujung salah dah, hujung dah Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari lah duduk tengok hadis Nabi, duduk tengok pegangnya Nabi, pegangnya sahabat, pegangnya salafus soleh. Maka duduk tengok-tengok, ni akidah Nabi, ni cara pegang Nabi. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari yang membekukan, letak nama akidah ni, kalau kita mengaji sifat, sifat-sifat mengenai dengan Tuhan, sifat-sifat kamal Tuhan, sifat 20 tu. Allahumma salli wa sallim. Abu Hasan Asy'ari kupu letak setepat. Sebab tu dinamakan ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Asy'ariyah tu dinisbahkan pada Abu Hasan Al-Asy'ari. Al-Maturidiyah tu dinisbahkan pula kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Tu ni dua orang ni, dua orang yang mengasah, yang menyusun. Siapalah kita ni, siapalah pada kita sifat-sifat 20 tu itu. Sifat 20 bukan hak tu jah. Cuma ulama letak kau kurang-kurangnya kena pergi hak ni, kena reti hak ni. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Lepas tu kalau orang kata ambo berakidah akidah Nabi, orang hak duk kata ambo berakidah Nabi, ni model kau dengan Nabi, tanya dia. Ni model kau dengan Nabi, hai tak ada. Lepas tu bila tak ada, kena ambil orang-orang yang ambil jalan tu, ambil orang yang jalan sahabat, ambil orang yang ambil jalan salafus soleh. Jadi orang yang ambil jalan tu Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, ambil jalan demo lah. Kita tak ada. Sebuah kata ambo bukan pekoh Pak Mazhab, ambo pekoh Nabi. Tu dia kata dengan pekoh Nabi tu supaya dia dengan Nabi. Jadi kita tak reti ikut orang hidayah si ada yang buat saja, ambil tu. Jadi ahli tarik itu ahli tarik, orang yang berjalan pada jalan yang Tuhan kenal. Di dalam suatu waktu itu dia panggil adat syariat. Masuk adat syariat ni ambil dua tanda. Masuk adat syariat, kita tahu dah adat kepada adat tadi, hak Tuhan kenal, hak Tuhan suka, hak Tuhan amat kenal. Bila sebut adat syariat, maksudnya kita ambil ilmu syariat yang Tuhan kandung. Kita ambil ilmu syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal. Ada dari segi semaya lagu mana, dari puasa lagu mana, itu syariat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi ada syariat. Betul kena mengaji ilmu fiqh tu. Ada ilmu fiqh kena mengaji. Sebab kata para alim ulama, al-haqiqatu bila syariah batilah. Bagi tanda al-haqiqatu bila syariah batilah. Orang yang mengaji ilmu hakikat, orang yang mengaji ilmu tasawuf, kesufian, ilmu hakikat, tapi kalau tak ambil syariat, tak mengaji bab fiqh, tak mengaji bab syariat, batilah, batal amalan dia. Tuhan tak pandai pun amalan dia. Berzikir kuat, wirid kuat, mengatik kuat, syariat tak mengaji, hukum sah batal tak mengaji, cemar cuci tak mengaji, nak sah lagu mana amal ibadat. Sebab itulah al-haqiqatu bila syariah batilah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik sallim. Lagi wasyari'atu, ambil lagi tanda. Wasyari'atu bil haqiqah. Wasyari'atu
dan bermula orang yang mengaji ilmu syariat. Oh, bak fiqh ambil dia, tahu belaka hukum-hukum ni. Bukan setakat Syafi'i, Maliki, Hanafi, pak mazhab dia kepala belaka. Bijuklah dia kan. Tapi bila hakikat, tak ada ilmu hakikat, tak ada ilmu mengenal Allah, atilah, hampa sia-sia. Dia hampa sia-sia. Mengaji syariat comel dah, tapi hakikat tak ada, hati tak ada dengan Tuhan. Hati tak comel. Bak pekoh dalam kepala, hukum hak tu tahu, hukum hak ni tahu, khilaf hak tu tahu, khilaf hak ni tahu, tapi akhlak tak ada. Akhlak dengan Tuhan tak ada, akhlak dengan manusia tak ada. Atilah, hampa sia-sia. Tak sia juga. Atau kita nak kepada akhlak tu, nak kepada adab tu. Apa maksud akhlak adab ni? Comel dengan Tuhan, comel dengan orang, comel dengan Tuhan, comel dengan makhluk. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tuhan pun kena kita, manusia pun kena kita. Comel tu. Kita dengan Tuhan pun comel hati kita dengan Tuhan. Buat gapo-gapo nampak Tuhan semua. Apa yang kita buat perasa dari kita, hak Tuhan ni, hak Tuhan buat ni, hak Tuhan susung ni, hak Tuhan ni takdir dah ni, nampak Tuhan sama. Orang buat jahat dia pun dia tak nampak jahat orang tu. Hak Tuhan susung macam dah ni, orang tu buat jahatnya buat sabit je. Dia benarnya Tuhan susun comel dah. Walaupun dia nampak sesuatu keburukan, tapi dia tak nampak keburukan orang, dia nampak keburukan diri dia. Tuhan buat aku jadi gini, jadi tak molek, jadi tak comel, susah hidup aku ni. Mungkin aku ada tak comel dengan Tuhan ni. Mungkin aku ada tak comel dengan orang ni. Dia nampak silap dia sama, dia tak nampak silap orang. Orang buat silap dia tu, dia sentiasa mendoakan kebaikan, dia sentiasa mendoakan keampunan untuk orang tu buat jahat dia. Ya Allah, betul dia buat jahat kat aku, betul dia buat khianat kat aku, apalah dosa dia dan apalah juga dosaku. Sebab aku tahu dia mu susun dia buat jahat kat aku, mu susun dia buat khianat kat aku, mu susun dia buat tak comel pada aku. Sebab aku pun ada tak comel dengan mu. Tu nampak situ. Itu panggil hakikat, nampak benda sebenar. Barulah hidup kita tenang, barulah hidup kita ni sentiasa duduk sungguh nak beki diri. Tak hanya tak nampak jahat diri dia, dia nampaknya jahat orang, jahat dia tu, jahat dia tak sin. Jadi minta ampun. Mungkin dia pun salah, ya Allah apalah dosa dia, ya aku pun salah, apalah dosa aku. Minta taufik hidayah dia dan minta juga kita. Tu bang jalan dia. Jadi kata lagi, sikit lagi, wa man jama'a bainahuma. Sama lagi, wa man jama'a, wa man jama'a, sesiapa jama'a yang menghimpunkan bainahuma, dua tu, hakikat syariat, duduk setepat, duduk sekali, ada belakang di dia. Syariat pun dia mengaji, hukum patah, sunnah, makruh dia pun mengaji. Hakikat dia, tasawuf dia, akhlak dia pun comel. Siapa beripung dua tu ada di wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa, faqad maka qad tahaqqaqa, maka hak itulah hak sebenar-benarnya. Hak itulah hak sebenar-benarnya, hak Tuhan kandung. Kita pun minta solat dengan Tuhan. Allahumma al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah,
wa inal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjuklah aku bagi hak sebenar. Tunjuklah aku bagi hak sebenar. Apa sebagai sebenar ni? Bagi hak Tuhan kena. Bukan bagi hak kita kena. Bagi hak Tuhan kena. Warzuqna tiba'ah. Dan berilah aku boleh buat setiap bagi hakmu kena. Walaupun diri aku tak ada suka mana pun bagi tu. Semayang tak suka mana pun. Semayang sunat ni, semayang maghrib tak ada suka mana pun. Baca tak ada suka mana. Walaupun nafsu ku tak suka, tapi warzuqna tiba'ah. Berilah aku boleh buat bagi tu. Wa arinal batilah batilan. Dia bertunjuklah bagi pada aku bagi yang batil, bagi yang tak kena. Warzuqna ijtinabah. Dan berilah ke aku biar aku ni boleh jauhkan setiap bagi yang tak kena. Dan dalam sesuatu ada khidmat. Dan kata muallif kita lagi, dan dalam suatu ini dalam ketika, maksud dalam suatu dalam kita mendirikan amal ibadat kita tu, waktu ini satu masa, satu saat ada khidmat. Apa maksud khidmat? Khidmat maksudnya amalan zahir dan batin. Itu maksud khidmat. Khidmat ni ketaatan kita, ketaatan zahir dan ketaatan batin. Ada suatu ada khidmat, jadi ada ketaatan kita. Apa maksud ada ketaatan kita? Comel zahir, comel batin. Ini tasawuf ni. Comel zahir, comel batin. Comel zahir itu syariat, kena pada syariat, kena pada rukun, kena pada syarat. Itu pada syariat, amalan zahir. Selagi amalan batin kena hak dalam hati, hak Tuhan nak tu kena hak Tuhan kanda. Amalan batin kan masing-masing. Amalan batin maksudnya hati kita comel dengan Tuhan. Apa maksud amalan batin? Amalan batin maksudnya di dalam diri kita penuh dengan sifat-sifat mahmudah yang kita mengaji dalam kitab penawar tu. Comel hati kita, buat ikhlas kerana Tuhan, tak ada ujub, tak ada takabur, tak ada dalam hati kita buat sesuatu benda nak kau puji orang. Tak ada dalam hati kita buat sesuatu benda nak orang puji, nak orang agak, nak orang puji. Tak ada. Itu bagi comel batin, itu amal batin. Tubuh kita pun comel, kena pada syariatnya. Hak batin pun comel, hati pun betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ibu bagi segala amal ibadat ikhlas. Kita ngaji ni ya, mengaji kena jaga niat kita. Hak mengaji pun kena jaga, hak mengajar pun kena jaga. Jadi pakar-pakar jaga. Ustaz hak mengajar, jaga hati ustaz. Antum hak mengaji, jaga hati antum. Biar kita mengaji ataupun mengajar ni, hati kita betul-betul kerana Tuhan. Sebab dia hati kita ni, kita mengaji betul kerana Tuhan semata-mata. Kita mengaji ikhlas kerana Tuhan semata-mata. Kata Allah yarham almarhum tuan guru kita Baba Zik pada Pusu Qadasallahu sirrah, katanya syurga duduk tunggumu. Syurga duduk tunggu bagi siapa yang mengaji dan yang mengajar, yang betul-betul ikhlas kerana Tuhan, tak ada hal lain. Kerana Tuhan semata-mata. Oh, syurga. Lain kali ikut tak malah mengaji ni, Allah Ta'ala mengaji pula, kita jawi pula. Kalau kita jawi hak tulisan model hingga sikit, ni tulisan pun beberapa jelas. Fikir jawi kita ni tengok, tulisan pun beberapa jelas. Lepas tu bahasa pula Allah, bahasa tinggi-tinggi, kita baca tak faham. Susah bahasa ni.
Tapi apa kita mengaji ni? Sebab nak pandangi kasih sayang Tuhan. Ni kau pernah mengaji ni. Entum pun pernah daripada pagi lagi mengaji, mengapa Quran lagi. Ustaz pun pernah pagi mengajar sekolah, ambil anak sekolah lagi, dia mengajar entum lagi, mengajar pondok lagi. Saya mengajar masjid ni pun lagi. Kau pernah? Kau suara perempuan tubik suara balik ni. Pernah. Tapi apa main mengajar juga ni? Sebab nak redha Tuhan. Ada sebab harap-harap apa yang kita buat ni Tuhan pandai dan kasih sayangnya, harap-harap Tuhan jadikan apa yang kita buat asbab kita boleh masuk syurga dia tanpa hisab. Tu anak. Biasa bahasa dia tu. Dia bagi syurga ni bagi mahal. Dia syurga ni bagi mahal. Itu bagi mahal. Bagi mahal ni nak boleh payah. Tengok emak tu. Bagi mahal tu. Bagi rego mahal. Bila bagi rego mahal, nak boleh payah. Rego mahal. Tak kira bagi rego mahal. Kalau bagi rego second hand. Ada mudah bagi second hand. Bagi fake. Mudah bagi tiruan. Tapi bagi gomah, payah tengok emak tu. Lagu mana emak tu? Gali lagi. Dia bawa bakar lagi. Nak boleh kau jadi emas toko tu. Tu payah lah kau. Bagi mahal ni bagi payah. Di ilmu ni. Surga ni bagi mahal. Oleh kerana mahal, payah. Sebab itulah kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, siapa-siapa yang tidak menilai kepahitan dalam mengaji, maka dia akan jahil buat selama-lamanya. Siapa-siapa yang tidak menilai kepahitan dalam mengaji, maka dia akan jahil di dalam amal ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jahil. Lama itulah jahil jauh dengan Tuhan. Jadi nak sebut apa? Mengaji ni bagi pahit. Bukan mudah mengaji ni. Mengaji sekolah mudah, mengaji sekolah. Hanya mengaji sekolah mudah. Mengaji kita ni payah mengaji kita ni. Ni apa lah? Hal-hal kepayahan kita, kesusahan kita, Tuhan bayar dengan syurga. Nak tu. Jadi betul niat kita. Walaupun negara-negara agama ni mungkin ada lah dia bersesok motor dia, mungkin ada lah agama-agama ni kok mari mengaji mok paksa, ayuh paksa. Jadi betul molek niat kita. Tak apalah dulu kita tak reti lagi, kita tak mengaji lagi hal ni, kita mengaji dah ni. Kalau kita mari mengaji, mari mengapa Quran, mari mengaji pondok, kalau duduk dengan lagu tu sio-sio kita mengaji. Duduk dengan apa mengaji tu? Tahu. Mau paksa, ayuh paksa. Ngaji dalam perutnya tak sim ngaji. Ngaji sebab orang tua paksa. Kalau kita duduk mengaji dengan sebab orang tua paksa, tak ada gia kita. Tak ada gia syurga lah kitanya. Mana sebab hati kita tak betul kena Tuhan. Kerana orang tua tak sih. Cabut habis kerana orang tua tu. Betul. Baru dengan aku mengaji ni kerana Tuhan. Aku mengaji ni kerana dia redha Tuhan. Aku mengaji ni kerana nak syurga Tuhan janji. Itu biar selamat kita. Dan suatu dan kata muallif kita lagi, kata tok ulama ni lagi. Hak tu biar mana syariat kena comel, ada khidmat, ada ketaatan kita pun kena comel, zahir dan batin. Dan yang ketiga kata tok ulama ni qaddasallahu sirrah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan dalam suatu waktu dan suatu ketika tu, waktu suatu ketika, suatu saat,
Bila mu nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, adabul haq, adabul haq, adab hak. Apa maksud hak? Hak ambil dua bit tanda, yakni hatimu serta Tuhan. Dua bit tu tak ada bit, tak ada hukum satu tu. Ustaz pun tak kerti juga, tapi baca hak tu guru dua bit lah, hak tu dua ayat. Maksudnya serta Tuhan, serta Tuhan. Jadi kalau mu nak mengadap Tuhan, nak baiki diri hanya setakat tahu syariat, hanya setakat comel hak zahirmu saja. Tapi kalau hatimu tak ada Tuhan, hatimu tidak berserta dengan Tuhan, tak sempurna juga. Ibarat orang makan teh. Oh sedap no, nak kotel, tak apa teh jebok tabui sedap no, tengok dah. Bau hiu, lecah, dia lecah. Tak cukup susu, dia tak sedap, tak sedap. Makan sedap juga, kok dia tak sedap. Dia kalau orang tua ni dia makan teh, dia nak berapa? Dia nak kau panas. Dia nak kau tu bahasa semangat menyekit. Oh sedap malah. Kalau sedap ada, susu sedap ada, teh sedap ada, sejuk sedap juga. Minum teh hok semalam tak sedap. Dia kena minum teh ni hok bobo panas minum. Oh sedap weh, nyakut teh ni. Dek tu nyakut. Bila menyakut kedai tu viral dah tu penuh. Makan teh dia, oh sedap weh. Orang tua kita dulu kat makan teh, dia cari teh, nasi tak sedap tak apa lagi, kuih sedap tak apa lagi. Oh tapi kalau teh tak sedap, maruh dia mau buat teh tak sedap. Dia waktu dia panggil kedai teh, makan teh. Dia kedai teh. Jadi kita pun kita dengan Tuhan nak sedap kita dengan Allah Subhanahu wa taala ni, tak cukup dengan ilmu syariat, tak cukup dengan amalan zahir kita. Kena hati kita, jaga hati kita biar serta dengan Tuhan semua. Hak tu beres. Kita duk berzikir pun duk berzikir, kalau hati kita tak ada nama Tuhan, tak jadi. Duk berzikir, baca wirid tu wirid ni, sebut subhanallah, sebut selawat, tapi tidak hadirkan hati kita bersama Allah, tak jadi. Zikir yang memberi kesan, zikir yang memberi manfaat untuk diri kita, sebut nama Tuhan dengan hadirkan hati. Hak tu baru nyakut, hak tu baru supaya makan teh. Allah jera molek weh. Bila jera kena, bila jera, bila kita makan teh jera kata guru, menambah air tak cukup segelas agama esok lagi pondok. Begitu juga bila orang itu menyebut nama Allah dengan hatinya ada Allah, dia akan berasa tak puas sebut nama Allah. Orang selawat, kalau orang itu selawat dalam hatinya adanya nama Muhammad, oh tak puas. Selawat apa ni, berasa sedap. Nak tu kan. Jadi nak ke berasa sedap tu, kita selawat kena banyak. Kata almarhum Allah selamat Bapa Zik pada pusu ni, masa ustaz ada mengaji hikam Arab dengan almarhum tu guru ni, dia kata kita nak reti, kita nak comel dekat dengan Tuhan ni, kena selawat banyak. Kena selawat banyak. Orang kita nak faham dengan kita hikam dia tu, kata kalau nak faham hikam kita hikam ni, mu kena selawat banyak baru Tuhan buka. Dia Tuhan buka. Allah, Masya Allah, berasa sedap. Rasa sedap, baca, mengaji sedap rasa. Itu masuk
waktu adabul haq. Ini suatu ini satu masa satu saat mu kena jaga masa adabul haq tu bi hatimu berserta Tuhan sama. Itu yang nak sebut tu. Gi segera tapi hai tu apa adabul haq bahasanya bi hatimu berserta Tuhan sama. Kalau gi jauh ingat biar khusyuk. Kecik mudah-mudah nak gapo? Nak khusyuk. Tu nak khusyuk. Duduk wirid pun duk khusyuk, tak sih. Kita duk baca ratib haddad ko, duk baca wirdul latih ko, duk mikir tak sih. Khusyuk. Bo fikir kita kerja, heret balik. Bo kerja, heret balik. Selawat-selawat duk mikir lagi, heret balik. Jangan widah gitar kot lain. Supaya kata guru, supaya pera kambing. Pera kambing napa pengorang dia heret kambing. Duk heret kambing dia heret lembu. Nampak lembu kubar dia nak gitar kot lain, heret. Nak bawa nampak nak pergi kambing dia nak pergi makan tanaman orang, heret. Jangan dia makan tanaman orang tu, heret biar duduk dengan kita semua. Boleh comel kambing tu. Boleh kambing tu tak makan kosing. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Sikit lagi. Maka adab syariah ni nak cerita sesuatu ni. Tadi sebut secara umum adab syariah, comel syariah, adabul khidmah, comel amalan zahir kita, amalan batin. Seterusnya adabul haq, yakni di hati sentiasa ada nama Allah, ini khusyuk dalam buat amal ibadat. Lagi sikit lagi, maka adab syariat. Maka adab syariat itu iaitu berdiri, yakni mendirikan, yakni menyempurnakan kepada segala tanda-tandanya. Maksud tanda-tandanya, tanda-tanda syariat. Ambil tanda, yakni apa yang dituntut di dalam syariat. Apa yang dituntut ialah hukum hakik kita. Bab puasa, gapo yang Tuhan kandung untuk sempurna amal puasa kita. Bab semaya, gapo hukum-hukum yang kita kata panggil yang dituntut pada syariat. Dan iaitu Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali barik wa sallim. Dan iaitu gapo ni? Iaitu mendirikan ataupun menyempurnakan segala amalan syariat, amalan kita. Maksud mendirikan sini, kita belajar, kita mengaji fiqh tu, mengaji bab syariat tu, semua kita mengaji itu Allahumma salli wa sallim permulaan. Itulah sebagai satu anak tangga. Maka segala orang yang menjalan-jalan, orang yang itu orang ahli ta'at ataupun orang yang salik, yang menjalan-jalan ke apa? Jalan kepada hak ta'ala. Hak tu nama Allah. Bila sebut hak dalam ilmu lain, maksud hak tu sebenar. Hak dalam kita hakikat ni bermaksud nak nisbahkan kepada nama Tuhan Allah. Yakni orang yang berjalan kepada hak ta'ala, kepada jalan nak cari redha Tuhan. Dia buat gapo-gapo nak suruh Tuhan redha, nak suruh Tuhan kena dia. Dan adabul khidmah. Jadi habis itu pada malam ini, InsyaAllah sambung semula pula minggu depan InsyaAllah. Subhanallah ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Rabbil wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiy hazzul muslim wal halim wal malaikatul muqarrabin. Ya fattah ya alim, iftah qulubana wa qulub alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu